Hai guys, Assalamualaikum. Ini nak tunjukkan pasal multi-stream dekat OBS. Ada yang tanya saya kan. Saya pakai OBS untuk live streaming. Untuk multi-stream saya pakai Stream Elements. Yang ini tengok ya, kamu boleh multi-stream. Yang ini percuma. Okay, kalau kamu nak tambah channel dekat sini, kamu tekan tambah. Kat sini ada banyak lah. Okay, dan kamu boleh custom RTMP. Okay, yang ini kamu kena sign up lah. Okay, untuk Stream Element kamu kena installkan plugin dia. Okay, dekat sini kamu download SE Live untuk Stream Element dan kamu download dan run lah. Dia akan plugin dekat OBS. Nampak tak? Dekat sini ada Stream Element. Okay, yang ni. And then lagi satu untuk TikTok. Saya punya TikTok ni ada problem dekat Stream Element. So saya gunakan lagi satu cara. Saya pakai Restream. Iaitu kalau kamu nak guna, pergi dekat setting, tekan stream. Okay, dekat sini kamu pilih restream.io. Okay, lepas tu connect account. Yang ini kena login. Kalau kamu tak ada account, kena sign up. Okay, saya akan login dulu. Okay, ini login, tengok dah login, lepas tu allowkan dia. Okay, kemudian tekan apply. Boom, nampak dia keluar restream ni. So untuk restream ni saya gunakan untuk TikTok lah. Yang ni percuma tapi dia terhad 2 je. Kalau kamu nak guna lebih, kena bayar. So kalau macam nak guna lebih, kamu pakai lah Stream Element. Kalau macam saya, sebab ada problem dekat Stream Element ni, saya pakai Restream untuk TikTok. Okay, untuk stream TikTok dekat Restream ni, kamu tekan tambah. Kat sini ada banyak, so boleh pilih lah. Kat sini ada TikTok Live. Okay, sebabkan saya dah tambah, so saya tak perlulah tambah. Masa kamu nak tambah ni, dia perlukan akses tau. So cara nak kenaikkan dengan TikTok ni, tekan tambah tadi, lepas tu pilih TikTok Live. Okay, pilih TikTok Live yang ni. Kemudian kena akaun kamu kena authorizekan dengan Restream ni. So kamu tekan continue, nampak ya kat sini. Macam ni contoh dia. Lepas tu kalau kamu punya channel, dia akan jadi macam ni tau. Kamu kena apply. So kalau tekan je reapply kalau kamu tak dapat. Okay, kalau kamu punya streaming tak dibenarkan, kamu reapply. Lepas tu okey lah, InsyaAllah lah okey. Sepatutnya lah. Okay, so itu cara ni lah untuk live streaming, multi live streaming, terutamanya TikTok yang selalu orang tanya. Okay, dia ada dua. Satu Stream Element. Stream Element ni dia tak ada had. Kalau Restream channel ni dia ada had cuma 2 sahaja yang kamu boleh live stream untuk akaun percuma. Kalau kamu nak guna lebih, kamu kena bayar. Okay, ini je.